Okey, ni apa dia bang? Buah berangan bang. Oh, berangan lah. Ha. Kira macam mana ni? Dia ikut gram. 1 gram RM5. Kalau 1 gram RM20. Bagi saya RM20. RM20 ya. Ha. Ni dia goreng apa ni? Dengan batu apa dia? Oh. Kopi sikit. Faham? Dia kira ada rasa-rasa kopi sikit kan tu. Ha. Ni renau lama mana ni? Dia ni macam ni. Timbul ya bang. Memang buruk. Oh, faham? Saya kutip sampai. Kalau yang timbul tu buruk lah. Yang timbul tu buruk. Faham? Oh, dia sebelum ni kena ni belah dulu lah. Kena belah dulu bang. Oh. Abang nak RM20 lah. Betul, kena RM20 lah. RM20 berapa gram? 400 gram. 400 gram. Okay, macam ni harga? RM20. RM20 lah? Ha. Alright. Ni cara dia buka. Ini macam makan lah? Ya. Oh, Isi dia. Oh, isi dia. Ha. Okey. Okey bang. Bagi saya kacang tanah RM7, kacang kuda pun RM7 lah. Okey baik. RM7 dapat berapa gram? RM7 dan 350 gram. 350 gram bang. Ha. Okey. Okey. Tengok sikit. Okey. Boleh ya? Boleh. Itu kacang kuda pula. Kacang kuda. Betul. Kacang kuda pula kalau RM7 dapat berapa ni? Sama juga. Sama juga? 50 gram. Okey. Tunjuk saya. Okey, clear. Banyak. Ni buat-buatnya. Jadi dia tunjuk cara buka dah macam ni ya. Saya start pukul 1.30 Okey. hingga ke 10 malam. Okey, cuti hari apa tu? Cuti hari Isnin. Isnin saja.